Balik sedih weh. Nak nangis. Paling lama rasanya tak buat vlog. So hari ni aku nak buat vlog yang aku dekat my phone in. Aku just try error je sebab aku ada buat my foto JPN tu. Jadi aku alang-alang ada urusan dekat JPN ni, aku try pergi kat my phone ini untuk call 8066, di mana 8066 ni untuk urusan tanya pasal status permohonan gambar tu lah, my photo tu kan. So alhamdulillah aku ada 2, baru siap 1 dan dah boleh collect. So kita tunggu je lah. Saya bukan kaunter bertanya. So ini adalah ini yang korang boleh tengok. Aku sekarang dekat Putrajaya, dekat JPN Putrajaya. So kita tengah waiting untuk collect. Betul. Ini satu ya. Boleh cek dulu apa-apa ni lepas boleh. Okey, terima kasih puan. Satu boleh je call. Kalau rasa dia datang. Okey. Lama lagi tak? Agak-agak. Tak pasti sebab memang banyak. Okey. Banyak lah. Terima kasih puan. Yes, kita dah dapat. Let's unbox. Warna nervous kan? Okay, jom kita unbox. Okay. So jadi bagi receipt. So ni adalah jadi nervousnya. Piring. Okay, jom kita balik. Sedih ramai orang kat luar ni. Nak connect kat mana? Kena call 8066. 8066. So inilah keadaannya. Sudahlah kita balik. Sedih weh. Nak nangis sebab gambar mak kan. Jangan nangis. Gila lah. Nak nangis kat sini. Ramai orang ni. Nampak tu. So kalau nak collect, kena pergi collect. Kalau dekat Putrajaya ni, pergi collect dekat Aras 3, dekat bahagian kad pengenalan. Dia ada satu, dia tulis my phone box kot tadi. Dia bilik warna biru. Kalau tak sure, tanya kaunter je lah. Lepas tu tekan ataupun dial telefon kat dalam tu 8066. So nanti dia akan minta IC lah untuk check status. Kalau dah selesai, boleh pick up terus. Sebab nak tunggu email lama nak tunggu email. Sekejap lagi kita try unbox yang proper punya. Okay, sekarang ni kita dekat JPN. Ramai kan tengok ni. Ramai kan? Nampak tu. Okay, aku tunggu relax dulu, baru